Okay, selain kita ada membuat printing stiker label produk, banner dan banting tu, kita ada juga membuat printing untuk baju. Okay, untuk baju, kami ada pelbagai pilihan untuk anda pilih. Okay, yang pertama ni jenis kain jersey. Yang ni kita heat press ataupun kita chop untuk chop. Ini jenis kain jersey. Lepas tu, kita ada juga kain yang jenis cotton. Macam ni. Kita ada juga untuk yang jenis sublimation. Yang ni sublimation ni yang kain jersey. So kita ada juga untuk baju yang bercollar. Dan yang ni kita juga ada baju korporat. Yang baju korporat ni nanti boleh, yang logo ni kita buat sulam untuk bahagian logo ataupun bahagian apa yang anda nak tulis dekat baju korporat ni. Selain tu kita juga boleh untuk buat custom untuk windbreaker ke, ataupun ada jaket ke yang nak anda custom, anda boleh je buat dekat kami. Untuk pilihan saiz pula, kami ada yang daripada saiz yang kecil yang macam ni, sehinggalah saiz yang besar pun boleh kita buat. Jadi kalau anda berminat nak buat baju untuk family day ke, ataupun untuk team anda nak bagi baju tu seragam bila ada event ke, anda boleh je buat kat Menteri Printing sekarang.